Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat saya? Moga kalian semua sentiasa sihat dan dipermudahkan urusannya setiap hari. Dan kepada sahabat-sahabat saya lagi sakit, moga Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat saya semua. Okey sahabat-sahabat, kegiatan saya di pagi hari ini, nampak tak? Inilah bunga yang sedang viral di TikTok. Saya lupa namanya apa, tapi sebutan dia macam bromeliad apa benda lah nak sebutnya pun tu, tergeliat-geliat lidah. Okey, bunga ni sebenarnya saya tak berapa nak minat sangat sahabat-sahabat, tapi disebabkan dah jiran-jiran meracun, kawan-kawan saya dah mengasut, dan lagi satu dia asyik lalu lalang je di TikTok. Saya pun terjebaklah juga sahabat-sahabat. Nah, bunga ni memang ada yang bukan jenis pet idea macam gini. Ada juga bunga yang lain saya tanam, tapi dia adik-beradik dengan bunga ni. Saya juga dah tanam dah lama. Tapi ini saya beli di TikTok kemarin, dan hari ini saya berpeluang lah kita nak tanam dia di dalam pasu. Okey, bahan-bahannya adalah seperti ini. Bunga ni cerewet sikit, dia tak boleh pakai tanah semata-mata, dia kena ada kokopet macam ni. Yang jenis dia kasar-kasar sikit. Lepas tu inilah kita ada pasu dia, kita nak bubuh dalam ni. Dan sebelum kita nak tanam, saya pun tanya jugalah pada sahabat-sahabat saya yang pernah tanam. Di dalam ini kita kena letak tanah sikit. Dah letak tanah tu di dalam ni, baru kita bubuh yang ini pula. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat saya terhibur, enjoy. Okey sahabat-sahabat, ini kita dah bubuh tanah. Ini kita dah bubuh dah juga tanah. Jom kita start menanam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita bubuhlah sabut kelapa ni. Ada setengah orang sabut kelapa yang kasar ni, dia orang apa ni dulu, basuh dulu, tapi saya malas, saya bubuh saja. Ni yang mana busuk-busuk ni kita buang. Cara tanam dia sahabat-sahabat yang saya tengok dan saya belajar, dia sampai sini saja. Kita tutup dia punya apa tu akar di bawah saja. Dekat situ saja sini ya. Sampai sini saja kita tutup dia punya akar saja. Okey. Dah siap satu. Okey, next. Sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah selalu menonton video-video saya, rajin like dan komen. Terima kasih. Dan kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya, sudilah sekiranya like, comment, share dan subscribe agar saya di sini lebih bersemangat nak buat video-video seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat berkenalan. Jangan jemu-jemu tau. Tonton video saya. Biasalah suri rumah, kegiatannya macam gitulah. Kejap kemas rumah, kejap menyapu laman, siram bunga, macam gitulah tugasan seorang suri rumah. Sampai bila-bila pun kerja takkan habis.
Okey, seterusnya yang gini pula. Murah je sahabat-sahabat, saya beli kat TikTok. Kalau kita beli kat kedai bunga biasa je mahal. Kadang-kadang satu bunga ni pun hampir RM50. Tak pun ada yang 20 lebih. Tapi saya beli ni dalam 5 kuntum ni RM50 sahaja. Berbaloi-baloi. Alhamdulillah. Bunga ni sahabat-sahabat tak perlu disiram selalu. Dia siram seminggu sekali saja. Saya belajarlah, yang saya tengok kat TikTok tu dia kata tak boleh siram selalu. Kena siram seminggu sekali sahaja. Okay, next. Sahabat-sahabat saya di luar sana tu dah siap kemas rumah ke? Saya ni ikut mood jugalah. Nak kata kemas rumah hari-hari tu tidaklah. Kadang-kadang buat kerja kat luar rumah, berkebun, tanam itu, tanam ini. Bila moodnya tak ada, saya buat kerja lah di dalam rumah. Kadang-kadang satu hari tu satu kerja pun tak buat. Biasalah suri rumah kan, ikut kita lah. Kadang-kadang nak buat kerja kita buat, kalau malas biarkan saja. Siapa nak marah? Yang penting hari-hari kita kena masak. Kadang-kadang ada lah juga seminggu tu sekali, seminggu sekali je lah saya tak masak. Okey, dan yang terakhir, ini yang terakhir. Minta maaf ya sahabat-sahabat, kadang-kadang saya tak sempat nak komen sahabat-sahabat punya video kat YouTube tu. Kalau saya tengok kat TV, memang saya tak sempat lah nak komen. Tapi kalau saya tengok dekat telefon sahabat-sahabat punya konten, saya akan komen. Sorry tau. Yang penting saya support semua channel-channel sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, dapatlah 5 pokok. Okey sahabat-sahabat, saya nak tunjukkan. Ini memang dah lama ada. Dia sejenis yang macam tadi juga, tapi dia lain sikit. Dia di tengah-tengah tu ada merah. Ada banyak ni jugalah. Semalam ada jiran saya datang, saya bagilah dia 2 kuntum. So ini saya nak petik yang kecil-kecil ni lah. Saya nak tanam di dalam pasu. Kalau yang jenis yang ini, jenis yang tahan lasak kot. Bismillah. Ini kita tanam dalam pasu. One more. Kita ada belen lagi 2 pasu tadi tu. So kita carilah yang kecil-kecil. Mana dia? Yang ni pun cantik ni. Yang ni pun ada juga ni. Kita ambil yang inilah sebab dia dah ada. Tu kan. Bismillah. Okey, kita dah dapat 2. Bolehlah kita tanam. Okey sahabat-sahabat, yang kat luar ni pun ada juga. Ini pun ada. Ini, yang ini ada. Ini semua saya dapat, saya tak beli. Orang kasih. Ini pun sama juga ni. Sejenis ni juga. Sama. Ya, yang ni pun kawan saya kasih. Okey sahabat-sahabat, jomlah kita sambung tanam lagi. Yang ini yang kita ambil tadi dekat depan rumah tu.
Alhamdulillah. Cantik pula bila dia ada solo macam ni kan. Okey, kita sambung. Yang ini kawan saya bagi. Tapi dah potol macam gini. Okey. Okey, siap. Seterusnya ini. Okey, dah siap. Kita siram pula dia. Sahabat-sahabat, jomlah kita siram dia. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hidup subur kesayangan-kesayanganku. Dulu tak berminat, sekarang dah terminat. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kegiatan saya pagi ini untuk menanam-nanam bunga-bunga yang comel-comel ni dah siap. Terima kasih sahabat-sahabat yang dah menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.